Saya Rozanita Tanwil, berniaga frozen food dengan kuih-kuih untuk permintaan supplier sekolah apa semua. Macam dulu bermula dengan satu pekerja je. Dengan satu pekerja dan kita bermula dengan satu tempat je. Masa mula jatuh tu kan, merangkak balik. Lepas tu pelan-pelan bila kita dapat bantuan daripada iTakeCard Mulia Niaga ni, dapat bantuan barang apa semua, kita berani ke depan. Usaha Rozanita sepanjang 5 tahun kini semakin berkembang dengan adanya sebuah permis yang dijadikan khusus sebagai tempat pemprosesan dan penyediaan makanan. Geran yang digunakan untuk menambah alatan memasak seperti pengukus, mixer dan lain-lain turut memudahkan beliau untuk membekalkan makanan ke kantin-kantin sekolah dengan lebih lancar. SN iTakeCard Mulia Niaga ni banyak membantu peniaga untuk memperkembangkan bisnes dia orang. Masa pergi kat sana kita jumpa ramai orang bertukar pandangan. Jadi macam dekat situ kita boleh dapat macam-macam idea. Oh, orang ni buat macam ni, so kita pun boleh ikut. Kursus yang disediakan memberikan inspirasi kepada Rozanita untuk mempelbagaikan lagi menu di samping bertukar pendapat dan ilmu perniagaan bersama peserta-peserta lain di bawah BSN iTakeCard Mulia Niaga. Sebab dia orang banyak bantu kami daripada segi modal. Lepas tu idea, diorang ada ajar cara-cara untuk kira kos untung rugi apa semua. iTakeCard Mulia Niaga ni saya rasa memang patut dikembangkan lah, supaya ramai lagi peniaga dapat manfaat dia, dapat mengembangkan bisnes. Walaupun dia duduk dekat mana pun, benda ni kan merata kan, supaya dia dapat kembangkan bisnes dan menaikkan taraf hidup.